Tripod ni ringan, kuat dan boleh jaga keluarga korang masa raya dan musim perayaan apa sekalipun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Korang apa khabar? Semoga sihat dan gembira selalu. Kali ni nak review benda yang hampir semua orang perlukan zaman sekarang ni. Maklumlah, zaman konten. Tak adalah gurau je. Semua orang dah ada phone canggih siap dengan kamera yang boleh zoom sampai ke bulan. Tapi kalau tak ada benda ni, sia-sia je phone korang tu, sebab tak ada yang nak ambilkan gambar. So, mari kita layan keindahan tripod ni. Jom! Inilah Ulanzi TT51, tripod untuk semua. Bukan content creator pun boleh beli. Nak ambil gambar masa raya, nak selfie atas gunung ledang, nak guna masa anak korang habis tadika dan korang nak rekod tangisan tu, TT51 ni standby je. Bahannya gabungan aluminium alloy dan plastik tahan lasak. Ringan, ya, hanya lebih kurang 600 gram. Lebih ringan dari botol air anak kau. Bil dilipat, panjang dia 47 cm. Boleh slit dalam backpack, bag hiking atau handbag kalau boleh lah, dan kalau korang berani. Bila buka penuh, tinggi dia sampai 1.38 meter. Tinggi sikit dari budak darjah 1. Kepala dia jenis ball head, boleh pusing 360 darjah dan boleh tilt 90 darjah untuk ambil gambar portrait TikTok style. Muatan boleh tampung sampai 1.3 kg. Cukup untuk phone, mirrorless, lampu dan mic. Abang-abang di SLR, sorry, awak terlalu berat untuk saya. Berat lebih kurang 598 gram. Lipat 47 cm. Tinggi maksimum 138 cm. Beban 1.3 kg. Kepala ball head 360 darjah. Material aluminium alloy dan ABS. Ini dia part ramai tak perasan. Ada cold shoe mount. Boleh lekat mic. Dekat lampu. Tak perlu studio, tripod ni dah cukup power. Lepas pasang lampu, muka korang terus cerah macam baru keluar dari spa walaupun baru lepas bangun tidur. TT51 ni bukan tripod diva. Boleh guna untuk gambar keluarga musim perayaan, video masak-memasak, rakaman anak main bola, selfie stick masa mendaki atau travel, dan yang paling best, semua boleh buat sorang-sorang. Tak payah suruh orang pegang kamera lagi. Ada 3 kaki dengan flip lock. Bukan jenis skru yang buat jari sakit tu. Kaki tripod ni ada getah anti-slip. Tak mudah tergelincir walaupun atas lantai yang baru mop. Nak shoot dari atas meja ke? Dari bawah pokok ke? Dari bawah meja mesyuarat pun boleh. Harga serius di bawah 100 je. Tapi spek dia macam tripod mahal. Ada ball head, cold shoe, kaki jenis flip lock, dan boleh tampung phone dengan mic. Sesuai untuk beginner, sesuai juga untuk yang dah reti ambil gambar tapi malas nak bawa tripod besar. Kalau korang tengah cari tripod yang tak menyusahkan hidup, yang boleh ikut ke mana-mana, boleh naik bukit, boleh rakam konten masak-masak, boleh posting selfie satu keluarga waktu berkumpul ramai-ramai, TT51 ni untuk korang. Kalau suka video ni, jangan lupa subscribe. Kalau tak suka apa, korang subscribe je. Moga rezeki korang melimpah-limpah dan mengalir masuk macam air zam-zam tak pernah putus. Sihat selalu dan hutang piutang dilupus macam angin lalu. Amin. Kalau korang berminat nak dapatkan tripod ni, sila klik link pembelian di description dan ruangan komen. So guys, itu je lah untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.